boleh buat satu side income jadi tukang buat infografik. Okey kan, mantap kan. Adalah satu skill set terbaru boleh letak dalam resume, kepandaian menghasilkan infografik dan video infografik. Dulu ada satu course khas tau saya buat dulu bersama dengan Fama, dengan InScam beberapa kali saya buat course untuk berkaitan infografik ni. Very nice. Dulu benda ni agak benda yang suka jugalah. Boleh ambil separuh hari untuk benda ni. Tapi sekarang ni tengok berapa kejap je, berapa lama dia dah settle lah kan. Tak sampai 15 minit kan. So ni saya suka awak sahabat kita pakai ni teknik ni. So Ais Aiman, so kalau untuk produk sebagai peniaga you boleh buat benda macam ni. Ini very cantik lah. Yang ini kita ceritakan tentang dia punya uniqueness of produk kita kan. Dari segi dia punya konsep dia ataupun kita boleh ceritakan USP dia kan, dia punya kelebihan. Very nice. Kalau orang berniaga ini sangat power. Ini memang betul. Dah lama jual kat Shopee tapi sales still seduh. Konten dah buat tapi views ciput. Ciput tak pekut. Janji convert. Sebab tu ada kelas Shopee and TikTok Mastery. Ajar step by step. Ajar teknik naikkan ranking, konten formula AI, strategi yang proven. Klik link sekarang. Tempat terhad.